Jom teman saya buat sashimi. Salmon ni saya beli dekat Hero Market je. Harga dia pun boleh tahan murmur je. Awak boleh tengok dalam video tu harga dia. Mula kita buka plastik wrap, lepas tu kita cuci lah dulu dah. Seterusnya kita tengok lah kalau ada tulis, kita cabut dua tulis tu. Lepas tu masuk ke dalam bekas. Lumur garis kasar keseluruhan salmon tu. Lepas tu masuk ke air paik biar paras salmon. Perak selama 10 minit. Selepas 10 minit cuci bersih salmon tu. Fungsi saya buat gini ni tak saya bagi salmon tu bau hanyir lah. Seterusnya salmon yang kita cuci bersih tu kita masuk dalam bekas. Tu kita hihilah 5 nipis untuk kita perah jus 5 nipis dekat salmon. Seterusnya masuk ke air paik biar parah salmon tu. Lepas tu peraklah selama 10 minit. Selepas 10 minit cuci bersih lah. Lak-lak cutting board tu bagi dia kering sikit. Lepas tu lak lah salmon sikit bagi kering sikit. Lepas tu asahlah pisau tu bagi tajam. Pisau guna pisau macam saya tu. Baru mudah nak iris nanti. Ambil bekas, lepas tu letaklah salmon dalam bekas. Ni cara saya nak buat kulit salmon. Cucur air panas dekat kulit salmon tu. Lepas tu ambil salmon letak dekat cutting board. Lepas tu tariklah kulit salmon tu, mudah je. Ya cabut gitu je. Ya guna tenaga untuk kulit salmon. Kulit salmon tu jangan buat. Saya goreng, saya seasoning dengan garam gula dengan black pepper. Boleh makan lah, tengok dalam video tu. Sebelum hiris tu kita lak-lak bagi dia kering sikit. Lepas tu hirislah salmon tu. Tengoklah dalam video saya tergerti ayat cara saya hiris ni. Okey, siap sashimi. Saya balut dulu sashimi dengan plastik wrap sebabnya kicap manis Jepun saya tak sampai lagi. Saya simpan dulu sashimi ni dalam peti sejuk beku. Bila sampai kicap manis Jepun barulah boleh makan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.